Aku akan bawa korang pusing-pusing bandar Johor dan menyelami serba sedikit keadaan malam di sekitar Johor. Aku juga dah book beberapa tempat yang menarik untuk stay dan share dengan korang. Kalau korang nak tahu aku stay dekat mana, jom stay tune dengan Padil Pusing. Nampak macam terbenggalai. Supposed to be home to almost 1 million people. Banyak rumah tetapi tak ada penyewa yang duduk dalam Forest City ni lah. Many now describe as a ghost town. Dalam perjalanan kali ini, aku akan bergerak dari TBS ke Johor Bahru dengan menaiki bas KKL. Bas ini dilengkapi charger USB Type-C, cup holder, yang penting punctual. Perjalanan mengambil masa 3 hingga 4 jam untuk sampai ke Johor Bahru. Mari kita terbang, guys. Pintu 73 jalan yang sampai hanya satu jalan. Kita tak ada jalan. Betul berapa duduk bayar dia? Hotel ini berada betul-betul di Bandaraya Johor Bahru. Kalau korang nak ke CIQ atau Sungai Segit, jalan kaki je. Bagi aku, hotel ini dia agak old school. Design dalaman hotel ni pun agak lama. Kalau korang nak tengok, jom. Bilik aku dekat tingkat 5. So macam ni lah keadaan di tingkat 5. Bilik ni aku jumpa dekat Agoda. Harga lebih kurang 100 hingga RM130 untuk satu malam. Memang betul-betul tengah bandar Johor Bahru. Macam korang boleh nampak, memang design old school. Perabot yang diorang pakai pun agak klasik. Tapi not bad untuk korang yang nak bermalam untuk transit ke Singapura. Okay guys, dekat sini dia ada bagi 2 towel. Bau pun tak ada bau yang tak menyenangkan. Selimut juga. Dia bantal. Bantal dia macam keras sikit. Lepas tu dia ada bagi korang satu meja dekat sini untuk korang nak letak barang-barang ke apa. And satu kerusi untuk korang nak tengok TV, guys. Berulang sekali lagi. Sekarang aku nak bawa korang pusing-pusing Sungai Segit di waktu malam. Macam aku cakap tadi, korang boleh jalan kaki je. Tapi aku nak beli something dulu. Jom. Orang kata ada ikan. So aku ada beli roti tadi. Ikan koi dia tapi galak. Koi dah. Banyak ikan. Dia tak makan. Kena tidur. Mana dia ikan tidur? Sejarah Sungai Segit. Telakar bersama pembukaan Iskandar Puteri oleh Temenggung Daeng Ibrahim pada 1885 sekaligus menjadikan ia laluan sungai yang sangat sibuk. Sungai sepanjang 3.8 km ini menjadi nadi pembangunan Johor Bahru. Kini Sungai Segit tampil berwajah moden dan bersih serta menjadi destinasi menarik dikunjungi pengunjung. Guys, so sekarang aku dah bangun nak pack barang, nak settle untuk check out, nak pergi ke destinasi seterusnya. Kalau korang nak tahu, korang kena stay tune, guys. Heater, sabun. Lepas tu ni macam sinki ke apa, aku tak tahu. Dinding dia still design lama tapi still bagi aku bersih. Satu benda yang aku perasan dekat toilet dia tak ada pipe tau. Ambil shower ni ataupun pakai baldi ni, isi air untuk korang pakai toilet. So ni lah keadaan pagi-pagi dekat Bandaraya Johor Bahru. Dia pergi langgar kita orang ni. Check out. Terima kasih.
depan naik bas kat mana? Mas pergi mana? Forest City. Forest City, terus belok kanan turun bawah. Terus belok kanan turun bawah. Okey, terima kasih. Sekarang aku dekat CIQJB nak cari bas ke Forest City. Kalau korang nak naik bas atau train ke Singapura pun boleh dekat sini. Uncle, mau pergi Forest City macam mana? Forest City. Forest City. Mau pergi Bukit Indah ke Pabas ini tak ada. Aeon Bukit Indah. Di platform 1. Ini Bukit Indah. Itu tanah tunggu bas. Apa number gua tak tahu. Aku tanya tanah Bukit Indah Aeon. Tanah baru ada Forest City. Tapi ini bas banyak. 1 jam setengah 1 trip. Lu petang pergi orang ingat sudah habis lah. Sekarang pergi okey tak? Sekarang pergi memang macam last bas macam aku ke 6 lah. 6 tu ada orang masuk keluar dari bas lah. Aeon Bukit Indah. Okay. Guys, aku kena tunggu dekat bus stop dekat Aeon dekat situ untuk pergi ke Forest City guys. Bus dia FC2. Abang, Forest pergi bang? Ada. Forest City. Tapi sini ada bas pergi Forest kan? Di Custom Malaysia sana boleh naik bas Forest City. Forest City boleh pergi tak? Forest City. Forest City. No. I know for here. Forest City lah. FC2. FC2, okay. Memandangkan hari pun dah semakin gelap, aku buat keputusan naik Grab je lah. Sepatutnya bas memang ada dekat sini, cuma aku yang kejar masa sikit, so kita gerak dulu. Forest City merupakan zon ekonomi khas Iskandar yang sangat pesat dari segi ekonomi di Malaysia. Ia dipisahkan dari Singapura oleh sebuah jambatan dan hanya berjarak 2 km secara garis lurus dari Singapura. Forest City sering digelar sebagai bandar hantu. Tapi kenapa? Kerana kadar penduduk yang rendah dan mempunyai keluasan yang sangat luas serta kelihatan moden dan futuristik. Pembangunan 100 bilion USD di Malaysia ini juga menghadapi pelbagai rintangan seperti harga yang tidak mampu bilik, kesan pandemik yang menyebabkan projek ini terganggu. Walaupun digelar bandar hantu, bandar ini masih lagi diselenggara. Kalau korang nak tengok bandar ni macam mana, korang kena stay tune. Door open. Don't forget to close door. Aku akan bawa korang pergi naik ke atas tengok kedai bilik macam mana guys, okay? Bilik yang aku book ni berada di tingkat 32. Vibe tempat ni okey je, walaupun time ni aku pergi tak ramai sangat orang. Macam ni lah keadaan di tingkat 32. Tak ada apa-apa pun, lampu pun terang. Jom aku belanja korang view bilik ni. Bilik ni cantik, nampak estetik. Jom kita tengok balkoni dia pula. Yang aku dapat ni, sea view. Memang cantik view dia. Korang boleh lepak sambil menikmati view yang indah ni. Kalau korang nak tengok apa yang ada dekat sini, korang kena stay tune. Bilik ni aku jumpa dekat Airbnb. Harga lebih kurang 150 untuk satu malam, bergantung kepada tarikh yang korang book. So ni dia punya wardrobe. Let's say kalau korang nak pergi jalan-jalan kat bawah, korang ada slipper. Washing machine kalau korang nak basuh baju. Microwave, nak masak pun boleh. Ada pinggan. Tapi kosong lah, tak ada apa-apa. Okay guys, diorang ada bagi iron board dengan iron korang nak gosok baju. Dia ada bagi 2 towel kat sini guys, 2 bantal dan juga selimut guys. Tapi yang menarik benda ni gang, dia macam aku tak tahu benda. Okay guys, toilet dia ada bagi hair dryer. Sikat siapa dua tinggal, aku rasa macam dah pernah ada orang pakai. Memang bagi shampoo. Okay, so shower dia macam ni je guys.
Okay guys, so kejap lagi kita orang nak pergi tengok bola dulu. Papan Roger. Boleh dapat banyak lampu-lampu tu, itu Singapore guys. Lepas tu dekat bawah tu dah ada swimming pool kat Ada nanti esok kita try tengok macam mana. Dari Forest City ke Stadium Sultan Ibrahim mengambil masa lebih kurang 25 minit hingga ke 30 minit. Terletak di daerah Iskandar Puteri yang pesat membangun. Pembinaan dimulakan pada 2016, siap pada 2020. Stadium tersebut terletak di atas kawasan seluas 140,000 meter persegi yang turut menempatkan ibu pejabat JDT. Stadium Sultan Ibrahim juga mempunyai kapasiti tempat duduk lebih daripada 35,000 hingga 40,000 penonton dalam satu-satu masa. Stadium ini juga boleh menjadi tempat yang sesuai untuk meluangkan masa bersama keluarga dan pelbagai gerai jualan, kedai cenderahati dan restoran yang telah dibuka. Stadium ini menggantikan Stadium Lakin yang telah menempatkan pasukan semasa dan pasukan sepak Johor sebelumnya sejak tahun 1964. Stadium Sultan Ibrahim juga satu-satunya stadium di Malaysia yang menggunakan rumput asli Zion Zosia yang mempunyai sistem pengairan yang mampu mengelak daripada air bertakung di atas padang. Habis je tengok bola, aku pergi ke Setulang Laut untuk makan malam. Orang pergi makan dekat restoran nasi goreng seafood bawah tangga. Tutup Tutup sekarang kita nak pergi makan nasi goreng dulu dekat Setulang. Aku rasa semua orang Johor tahu tempat ni. Even orang luar Johor pun tahu tempat ni. So korang boleh order dia punya seafood dia. Ada udang, ada sotong, ada kepah dan bermacam-macam lagi. So aku order nasi goreng seafood, otak-otak dan sotong sambal guys. Nasi goreng dia nampak banyak gila seafood dalam tu. Rasa nasi goreng ni lain sikit mungkin dari aroma daun pisang yang diorang pakai untuk balut nasi goreng ni, tapi sedap. Di sotong sambal dia guys pun not bad, ada rasa masam-masam pedas. Korang kena order. Kita rasa otak-otak dia, otak-otak dia memang lembut guys. Serius korang kena try. Kita balik berehat dulu. Besok aku akan bawa korang jalan-jalan di waktu pagi dekat Forest City. Okay guys, so aku nak masuk bilik. Lampu ni tak tahu kenapa dia macam tu guys. Selamat pagi. So aku akan bawa korang pusing-pusing dekat area Forest City ni. Aku nak cari breakfast, nak naik buggy sebab diorang kata naik buggy free. Jom kita cari buggy kat sini. Aku rasa macam aku seorang je dekat dalam tu. Kamera tak boleh lah? Tak boleh sir, only mobile phone. Only mobile phone? Cross the road, sana bus park, bus station. Sana ada Singapore bus, free buggy services for Forest City. Korang boleh pilih korang nak pergi tempat mana yang korang nak pergi. Free je, free of charge. Jadi korang kena tahu lah korang nak pergi mana. Okay guys, buggy pun dah ready. Jom kita gerak. Sambil menikmati pandangan pagi ni, aku juga akan mencari makanan untuk breakfast. So aku dah jumpa kedai ni. Kedai ni bagi aku okey. Banyak kuih-muih yang sedap-sedap. Aku nak balik bilik dulu. Aku order Grab je. Kat sini pun senang korang nak dapat Grab. Morning. Ya? Bus stop sana. Kalau mau pergi city center berapa lah? Sini pergi Tawa murah. Kalau Tawa balik sini mahal. Oh, tahu balik sini mahal. Dia macam ni punya. Oi, you pergi balik sama harga tak ada punya. Dari mana tengok? Dari mana lah? Ya. Okey. Aku nak bawa korang tengok dia punya clubhouse. Clubhouse dia memang cantik, besar cuma tak ramai orang. Yang ada pun staff je. Clubhouse ini dilengkapi dengan gym, meeting room, holding room, infinity pool, jacuzzi dan bermacam-macam lagi. Kalau korang sampai ke sini, korang kena try lalu dekat sini. View dia memang nice dan korang boleh nampak jambatan yang memisahkan Johor dengan Singapura.
ke bandar seterusnya dekat Johor. Bandar Maharani diisytiharkan sebagai Bandar Diraja Johor Darul Takzim pada tahun 2012 oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Sultan Iskandar, which is yang di-Pertuan Agong sekarang, dan pernah dinobatkan sebagai penerima anugerah bandar pelancongan terbersih di ASEAN pada tahun 2018. Aku stay dekat Classic Hotel Muar. Aku jumpa hotel ni dekat Agoda. Harga lebih kurang 130 hingga 140 time aku book. Hotel ini memang klasik gila. Yang bestnya dekat dengan mall, senang nak cari makan dan dekat dengan bandar guys. So macam inilah keadaan bilik, bersih dan selesa. Aku book double bed. Katil dengan bantal dia memang best. Dan syahdu bila tidur. Ada meja makeup. Kalau korang nak panaskan air dari cerit, dia ada bagi kopi juga, mineral water. Ini wardrobe dia guys. Ada hanger, ada iron board, ada iron juga. Senang untuk korang nak gosok baju. Toilet dia bersih. Ada shampoo, shower gel, toiletries. Siap ada bathtub lagi guys. Ni tempat untuk korang nak gantung towel. Sekarang aku nak bawa korang pergi sapa dekat area Bandar Muar ni. Kedai ni jual breakfast dan buka seawal 3:30 pagi. Bermacam-macam jenis minuman dan kuih-muih dijual di sini. Tapi aku nak try nasi lemak dia dulu. Nasi lemak satu berapa bos? Nasi lemak RM1 lah. Nasi lemak dia ni harga RM1 je. Memang kena dengan harga. Berapa nak? Ini ya? Nasi lemak dia sedap. Berasa nasi lemak kampung. Sambal dia okey. Dan harga sangat berbaloi guys. Kuih empai geng. Sekejap lagi kita tengok kuih apa yang ada. Dekat sini ada beberapa jenis kuih. Karipat kentang, daging, sardin, donat dan bermacam-macam lagi guys. Memang function. Ni kan campur-campur je lah. Bismillah. Sedap. Donat dia guys. Donat dia lembut. Kecil je donat dia. Nampak macam sedap. Bismillah. Kau dapat rasa cebisan ayam. So, kalau korang nak datang, better datang awal lah sikit lah. Sebab kedai dia buka pagi je. Selamat pagi guys. Jom aku belanja korang view pagi di Bandar Muar ni. Kejap lagi aku nak bawa korang lunch dekat tempat yang special sikit. Nama tempat ni Asam Pedas Kilat. Menu kedai ni memang rare guys. Antara menu dia adalah belangkas masak lemak, telur sotong masak lemak terung, siput masak lemak dan bermacam lagi guys. Aku order masak lemak belangkas, daging masak lemak dan telur dadah. Try bekuk lama masin, goreng. Dadah boleh agak tu. So inilah yang aku order tadi. Memang nampak menyelerakan. Jom kita makan dulu. Ini telur dia, telur belangkas ni. Korang kena buka belangkas ni nak makan dia. Kalau korang tengok telur dia memang nampak sedap. Rasa dia smoky sikit dan ada rasa sungai-sungai sikit. Korang kena try. Make sure korang habiskan semua telur belangkas ni supaya korang lebih happy guys. Sebelah kedai ni ada parit. Kalau korang nak layan healing jap pun okey sambil ambil oksigen. Tempat seterusnya ni memang korang kena try. Asam Pedas Pak Andak. Lokasi tempat ni berada di Parit Tiram. Yang special dia dekat sini adalah tiram dia geng. Assalamualaikum bang. Kalau macam ni RM3 sebiji. Ni fresh bang? Tapi nak buka je susah. Kita ambil pisau congkil aja. Ambil pisau congkil je? Ambil pisau. Ya. Bibir ni cocok pulas. Oh, faham. Kalau korang tak tahu, tiram dekat muara Sungai Muar ni telah disahkan spesies baru yang tidak ditemui di kawasan lain di dunia dan dinamakan Crassostrea magallana saidi. Spesies ini juga lebih dikenali sebagai tiram putih oleh para nelayan. Sebelum korang makan, kena perah lemon ni dulu dengan air asam ni. Isi tiram ni memang besar guys. Rasa fresh, tak hanyir dan sedap geng. Memang korang kena try.
Okay guys, video pun dah nak habis. Kalau korang suka konten yang macam ni, tolong like, komen dan subscribe. Jumpa lagi dalam next video.